Apa sebenarnya rahsia penyimpan emas boleh jadi kaya bersama Public Gold? Kebanyakan orang nak jadi kaya tapi mereka terlalu fokus pada duit tunai yang banyak. Hakikatnya duit ni susah nak simpan sebab sifatnya memang untuk dibelanjakan. Lagi banyak masuk akaun, lagi cepat duit kita habis. Tapi lebih 2 juta penyimpan emas dekat Public Gold ni, Fiza perasan ada satu persamaan, iaitu mindset urus keuangan. Mindset ni lah yang tentukan sama ada mereka ni akan jadi kaya dengan emas ataupun tidak. Okey, bagi penyimpan emas ni hanya ada satu cara saja untuk kaya dengan emas, iaitu kumpul gram emas sebanyak yang mungkin. Tak kisahlah harga tu naik ke, harga turun ke, kita tetap untuk tambah fokus pada gram emas. Dan siapa yang konsisten kumpul banyak gram, dia yang akhirnya akan capai impian keuangan dan kaya dengan emas. Bayangkanlah kalau kita ni asyik tunggu dan asyik bertangguh, sedangkan orang lain dah konsisten kumpul gram demi gram. Mungkin juga ada yang dah sampai berkilo, tapi kita masih lagi kosong. Rugi kan kalau kita tak mula pada sekarang? Sebab itulah kalau tuan-puan nak betul-betul capai matlamat keuangan, mulakan dengan simpan emas hari ini. Tak perlu tunggu kaya untuk baru menyimpan, tapi menyimpanlah untuk kita jadi kaya. Bagi berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza DP untuk cara mulakan simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing tuan-puan sebaiknya.